bang. Hah? Memang ada 3 lagi. Saya emas itu saya tanah dah cancel dah, saya nak cancel ini. Yang ini saja. Jadi ini bayar, saya bayar 33 77 sen. Yang ini saya tanah bayar. Okey. Nah, itu saja. Okey, yang ni nak okey, saya ambil gambar Ini yang 3 ini daya saja. Okey. Yang itu pulang balikkan tak nak saya. Saya tak nak lagi barang-barang kemas itu. Kalau yang lain saya boleh order. Macam baju tu. Okey. Betul lah abang. Betul. Saya baru puas bang sebab saya habis ke sana. Pergi ke kedai emasnya, ke tempat gadai itu, baru puas saya. Kak, tak ada orang jual emas RM10 kak. Ada kemarin itu nama dia Asraf bang. Tak ada kak. 99. Itu tak payah percaya kak. Kakak dah beli belum yang tu? Jangan percaya kak benda-benda macam tu kak. Tahyul kak. Kalau dia jual kat kakak, lebih pergi jual kat kedai emas kak. Kakak fikir logik kat situ je lah. Itulah saya tak nak dah sekarang ni. Kakak tak payah beli kat online ke benda emas-emas ni mengarut. Itu barang-barang kemas memang tak payah bang. Betul abang cakap, betul. Saya dah pelik kakak beli emas dekat online buat apa? Kalau dia jual kat kakak murah, lagi baik dia pergi jual dekat kedai. Kedai ambil mahal. Sudah, tapi hati sudah puas saya dah pergi. Macam itu je. Kalau cakap orang bagi tahu ni macam kurang puas. Saya dah puas dah, memang tak laku. Sabar kak. Ada rezeki kakak tempat lain. Memanglah itulah. Tak apalah biarlah duit saya. Kak, cancel kak pangkang macam ni. Tak apa saya. Duit bisa dicari bang. Betul. Saya tak nak dah. Betul lah kat tangan. Ni. Sakit hati saya jadi. Okey, saya ambil dulu. Kakak ambil duit dulu. 3 ni abang. Macam-macam hal.